Tengah elok-elok edit video, tiba-tiba air tertumpah atas keyboard. Lepas tu dia lap and guna MacBook ni dalam seminggu, tiba-tiba jadi tak boleh on. So kita kena check kenapa. Untuk check, kau akan pakai device ni untuk berapa banyak power yang masuk. So bila cucuk device ni, dia daripada 5V jadi 20V, tapi dia kosong ampere. And itu tak normal. Dan kita buka punya casing belakang, ikutkan ada banyak habuk dalam ni, maknanya dia mungkin tak pernah servis dia punya MacBook. And dekat sini boleh nampak lah ada kesan-kesan air dekat board dia ni. Bila check guna multimeter pun boleh nampak dekat power circuit ni dia punya value tu rendah, maknanya ada short dekat kawasan sini. So ni aku inject power masuk dekat circuit yang tak normal tadi, and then guna thermal camera untuk cari mana komponen yang panas. So komponen yang panas tu komponen yang rosak lah. Ok, dah jumpa. So kalau ikutkan komponen yang panas tu dia punya capacitor, and capacitor ni betul-betul lah dekat sebelah dia punya connector ni. So kalau kes sini aku takkan pakai heat gun sebab heat gun akan buatkan connector tu cair. Just kena solder ironnya untuk cabut dan pasang capacitor yang baru. And lepas dah pasang tu kena bersihkan satu board dengan alkohol. Ok, dah siap pasang semua, and aku dah siap bersihkan sekali dia punya board supaya tak ada kesan-kesan air. Now aku akan test. So cucuk balik device ni. Ok, dekat sini kau boleh nampak dia daripada 5V jadi 20V. Lepas tu dia ada ampere, maknanya dia ada consume power. Bila ada power consumption, maknanya MacBook ni tengah cuba nak hidup. And dah boleh hidup.